Features baru dalam apps Public Gold, kini tuan-puan boleh setkan alert dan reminder untuk harga emas yang tuan-puan tengah spot ataupun eye on. Jadi sekarang ni tak perlu lagi setiap masa nak kejap-kejap buka apps, kejap-kejap nak buka apps. Hanya perlu pergi ke apps masing-masing, tekan dekat Mi ni dan kemudian pergi kepada price alert. So dekat price alert ni tuan-puan boleh pilih item apa yang you all nak monitor. Katakanlah pada bulan ni tuan-puan ada target nak beli emas gold bar 10 gram dan ada target harga sekian-sekian. So what you do is just pergi pada apps ni, create price alert dan juga tekan produk yang dikehendaki, pilih yang 10 gram bunga emas tadi tu, tekan done and then setkan harga berapa yang you all target. So katakanlah you all target pada harga RM4,900. So masukkan sahaja amount RM4,900 dan save setting tersebut. So nanti once harga tu hit pada harga RM4,900, dia akan bagi notification and you all boleh terus cepat-cepat lock down buat belian. It's so simple. Jom cepat-cepat pergi buat sekarang supaya tak terlepas lagi harga yang you all dah eye on tu. Berminat untuk belajar tentang simpanan emas dan juga konten-konten seperti ini, cepat-cepat follow dan subscribe supaya tak terlepas my next video. I'll see you in my next video. Bye!